ada artikel mengatakan negara kita mendera anak-anak parti tu, di mana mereka ditempatkan. Okey, dia macam ni Saya sebagai seorang pengamal undang-undang, saya percaya pada konsep tak ada anak-anak yang bersalah. Kan, kita lahir, kita tak minta siapa mak bapak kita tak minta lahir sebagai bangsa apa, agama apa, sebagai warga negara apa sekalipun. So hatta anak-anak parti sekalipun, itu adalah dia orang insan tak bersalah. Dia orang tak minta pun lahir kepada satu pasangan berantas asing tanpa izin. Dia orang tak minta. Dan kita dekat Malaysia ni, kita mengiktiraf konvensyen antarabangsa kanak-kanak. So kita lindungi hak mereka. Kanak-kanak memang tak boleh duduk penjara. Memang tak boleh. Itu memang satu perkara yang tidak dibenarkan oleh standard antarabangsa sekalipun. Sebab dia orang tak bersalah. Tapi bila ibu dan ayahnya adalah orang yang bersalah, telah melanggar undang-undang immigration, ke mana kita nak hantar anak-anak ni? Dan ada juga anak-anak yang lahir ketika dalam tahanan. So, dan situasi dekat depo Malaysia ni, kalau pernah pergi depo kita ni okey. Cuma kita banyak sangat warga asing dekat dalam depo tahanan ni. Ramai orang kata, kenapa suka tahan? Dah tahu tahan, hantar je lah balik. Kita ada problem ada warga asing yang dia lahir dekat sini, dokumen pun tak ada. Contoh saya ambil pada negara Pakistan lah. Saya ambil contoh negara Pakistan, datang ke sini, dah berkahwin kat sini, anak-anak dia lahir tak daftar. So bila kita nak hantar balik, kita kena deal dengan kedutaan negara tersebut. Dan kedutaan negara akan check dengan kerajaan dia. Kerajaan dia akan check dengan daerah-daerah dia. Daerah-daerah dia check dengan orang kampung dia. Nak check betul ke ni rakyat kita. So proses tu lama. Sangat lama. Sebab tu kita bukan sengaja nak tahan warga asing, tapi sebab kita nak hantar, negara nak terima tu, tak boleh bagi jawapan. Itu yang lama sangat. Tapi kalau kamu ditahan, contohlah kamu ditahan, ada pasport, cepat je balik. Seminggu tahan balik dah. Ni problem ni bila orang tu tak ada dokumen langsung. Dan apatah lagi melibatkan kanak-kanak ni lah. Kalau kanak-kanak ni lahir, mak ayah dia pula dah tak ada, meninggal, siapa nak bantu dia orang ni? So bila tengok keadaan ni, KDN sekarang, Bawah Menteri Dalam Negeri, dia perkenalkan satu program dia panggil sebagai Baitul Mahabah. Rumah kasih sayang, di mana di Baitul Mahabah ditempatkanlah kanak-kanak parti ni. Dan dia selain daripada kanak-kanak, ibu pun ada, terutama kepada anak-anak yang masih dalam keadaan menyusu. So ibu dia pun ada tempat dekat situ. Dia macam kalau pergi tu, saya tak ada buat video tu, tapi kawan-kawan saya Aizat mana yang pergi, dia ada few orang. Kalau nak cari video Baitul Mahabah ni, boleh cari je kat TikTok, Baitul Mahabah, ataupun cari hashtag Ikon Belia KDN. Tengoklah, semua tu ada. Macam tadika, tempat kanak-kanak bergembira, banyak kemudahan ada. Yes. Kira dia satu tempat penempatan sementara lah. Sementara dokumentasi mak ayah dia orang selesai, dia akan dihantar pula. Tapi kata kanak-kanak tu dia ada had umur antara berapa ke? Okey, kalau kanak-kanak ni biasa kalau definisi kanak-kanak ni bawah 18 tahun lah. Bawah 18 tahun kita akan hantar ke sana. So, dan Baitul Mahabah ni saya ingat waktu mula-mula kami join Ikon Belia pun, dia baru, inisiatif sangat baru. Masa tu baru ada 3, dan makin lama makin bertambah. Tak silap saya, saya tak ingatlah jumlah terkini berapa. Tapi kalau tuan-tuan boleh tengok laporan akhbar, sentiasalah KDN akan umum buka Baitul Mahabah dekat sini, buka Baitul Mahabah dekat sini. Sebab kita tahu kanak-kanak ni tak bersalah. Dan kita nak pastikan dia orang ni tak kenalah tempias kesalahan mak ayah dia orang. So bila dia orang cakap Malaysia ni layanan buruk apa semua, not true. Kita boleh improve, we can do more. Tapi dari segi kanak-kanak, kita memang sangat beri perhatian, kita sangat adil. Dan menteri sendiri memang dia turun, bawa wife dia sendiri pergi melawat tempat-tempat ni, bagi sentuhan dia sendiri. Sebab he's very passionate, sebab dia kesian tengok budak-budak ni. Dan tu memang orang kata apa, dia bukan alternatif, dia orang panggil apa, program baru. Yes, dia program. Tapi sayang tu lah. Bila kita kadang buat video dia, orang cakap, kerajaan bela orang luar pula semua kan. Betul. Astagfirullahaladzim. Bagi aku ni budak-budak dia tak bersalah. Dia tak bersalah. Yelah, bagi kita kita
aku dengan ID dia macam tak more sangat ke politik, tapi Okay. bila segi fahaman Kemanusiaan beri kemanusiaan, benda bagus lah kita asingkan kanak-kanak. Bukan asing dengan mak bapak dia, kita tempatkan dia tempatnya khas yang Ada lebih beberapa ibu pun boleh ditempatkan dekat Baitul Muhabbarat sebenarnya. menjaga anak dia lah. Besar dengan anak Faham. dia. And then dia punya prosedur, maksudnya nak dihantar pulang tu semua sama je kan. Sama. So sementara dan kita ni immigration akan uruskan, check dengan kedutaan dia orang. Faham. So kita buat extra work sebenarnya. Kita buat extra work untuk hantar orang pulang. Sebab itulah saya cakap tadi, kalau ada repatriasi tu, daftar. Sekolah balik. Sekejap lagi kalau boleh terjumpa Bangla ke apa kan. Tak kira nak balik. Nak balik tak? Nak balik raya. Nak balik raya ke tak? Balik. Raya pun nak dekat lagi, 5 bulan lagi. So tak lama. tak lama lagi. So boleh tengok-tengok lah program repatriasi migrant ni. Faham.